Anugerah Pengetua, Hal Ehwal Murid bagi Tokoh Permana Citra 2025. Biodata Murid, dilahirkan pada 23 November 2008, merupakan anak kesayangan kepada pasangan guru iaitu Tuan Zamzuri bin Muhammad dan Puan Asfarina Eng binti Abdullah. Anak bongsu daripada 5 beradik, bercita-cita ingin menjadi doktor pakar bedah. Jawatan disandang sepanjang tahun 2023, 2024 dan 2025. Ahli Jawatankuasa Skuad Hidayah, Ahli Jawatankuasa Tingkatan 3 Skuad Badar, Setiausaha Skuad Badar 2024, Naib Pengerusi Kelab Bola Jaring 2024 dan 2025, Timbalan Ketua Pengawas 2025, Setiausaha Skuad Badar 2025. Penglibatan aktif sepanjang tahun 2023, 2024 dan 2025. Pertandingan kawat kaki peringkat sekolah, daerah dan negeri Selangor, pertandingan bola jaring peringkat daerah Gombak, pencarian Naduah Kepimpinan Islam peringkat sekolah, Naduah Kepimpinan Islam peringkat negeri dan kebangsaan, pemantapan Naduah Kepimpinan Islam Zon Tengah dan Selatan. Pertandingan nasyid peringkat sekolah, 3 minutes public speaking, pertandingan bola jaring segambut bawah Hari Sukan Negara, KEM KKQ di Kuala Selangor, tempat ketiga pertandingan bola jaring peringkat daerah Gombak 2024, KEM Kepimpinan Kokurikulum tahun 2023, Cabaran Keselamatan Siber Nasional Bulan Bahasa 2024, Mimbar Dai 2025, pertandingan bola jaring peringkat daerah Gombak 2025. Pencapaian sepanjang tahun 2023, 2024 dan 2025. Johan Pertandingan Kawat Kaki Peringkat Sekolah, Naib Johan Pertandingan Kawat Kaki Peringkat Daerah, tempat ketiga Pertandingan Kawat Kaki Peringkat Negeri, Naib Johan Pertandingan Bola Jaring Peringkat Daerah Gombak 2023, terpilih ke peringkat negeri dan peringkat kebangsaan, terpilih untuk pemantapan Naduah Kepimpinan Islam Zon Tengah dan Selatan, Anugerah Nilam, tempat ketiga pertandingan bola jaring segambut. Peserta perempuan terbaik KEM KKQ di Kuala Selangor, tempat ketiga bola jaring peringkat daerah Gombak 2024, Anugerah Sahsiah Murid Terbaik tahun 2023, Johan Cabaran Keselamatan Siber Nasional Bulan Bahasa 2024, Anugerah Terbaik Kelab dan Persatuan 2024, terpilih ke peringkat seterusnya dalam Mimbar Dai, mendapat Naib Johan Mimbar Dai, mendapat Johan Pertandingan Bola Jaring peringkat daerah Gombak, Johan Pertandingan Nasyid peringkat sekolah. Dengan ini, pihak sekolah sebulat suara menganugerahkan Anugerah Pengetua Hal Ehwal Murid tahun 2025 kepada Faridatul Farhana binti Zamzuri, kelas 5 Amanah.